bab macam ni, kita pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Contoh 10 ni. Okey. 3 buah agensi pelancongan swasta iaitu A, B dan C telah dipilih untuk mengadakan pameran pelancongan 2020 di negeri Sarawak. Oleh itu, beberapa bahagian yang dipilih di negeri Sarawak untuk mengadakan pameran tersebut adalah seperti yang berikut. Okey, kat sini kan, ni, simbol ni, maksud dia adalah semua, okey, ni kan, apa nama yang saya gariskan warna biru yang panjang-panjang ni? Apa nama dia? Tadi ada saya dah cakap. Okay, betul Liman. Betul-betul. Okay. So maksudnya kalau dia bagi simbol ni, simbol yang macam ain ni, okay, maksud dia dalam satu petak tu, okay, petak ni, petak besar ni kan, nama dia Venn diagram. Okay. Dia adalah yang paling besar ni, simbol ain ni. Faham? Maksudnya semua yang saya garis warna biru tu ialah semua elemen yang ada dalam tu. Faham tak? Okay, universal. Betul-betul. Okay, nama dia universal. Okay. Next, kita tengok. Okay, sebelum tu kan. Okay, kalau saya lah. Saya kalau jawab soalan-soalan set ni, saya suka lukis dulu. Supaya macam nanti senang. Macam kalau soalan ni kan, cakap A bergabung dengan B selain dia. So saya boleh dah macam nak lorekkan ke, lagi senang, lagi mudah dan lagi cepat nak jawab soalan tu. Dan untuk mengelakkan careless mistake. Okay, betul. Lukis supaya kita tak confuse. Okay. Okay, so kat sini kan. Okay, kita start dengan tengok dululah. Okay. Kita tengok dulu set A, B dan C ni ada tak persamaan? Ada tak persilangan antara diorang? Okay. Okay, kita tengok dulu A dengan B. Apa yang sama? Cuba korang bagi komen. Apa yang sama? Okay, miri. Okay, lagi? Sibu lagi? Sorry. Miri dan sibu. Okay. So, ini yang sama. Okay. Kalau B, okay. Kalau B dengan C. Okay, ada miri. Okay, kita ada kapit. Okay, sekarang kita tengok. Dekat A dengan C pun ada yang sama kan? Iaitu bentong kan? Betung. Okay. Okay, barulah lepas kita dah tahu ada persamaan, baru kita boleh buat bulatan-bulatan tu. Sama ada kita nak lukis dia macam ni. Okay, kalau kita lukis dia macam ni, maksudnya dia tak ada elemen yang sama. Tak ada persilangan. Okay, kalau kita tahu kan tadi kan ada macam contoh A dengan B, ada persilangan kan. So kita akan lukis bulatan dia macam ni. Sorry. Kecil sangat lah. Padang. Susah sikit. Sambil-sambil tu korang boleh, awak semua boleh buat juga dekat dalam kertas. Ni untuk set A. Set B. Tak cukup besar. Lepas tu kita ada set C. Okay, nak tengok. Ada ke yang sama? Maksudnya, ada ke elemen yang mempunyai semua set tu ada elemen tu? Ada tak? Cuba korang komen. Okay, betul Hajar. Ada miri. Okay. Dan kita timbang ain tu. Okay. So, okay, mula-mula kan kalau nak isi elemen-elemen tu, kita start dengan yang paling kecil. Maksudnya ni lah yang paling kecil. Maksudnya yang bersilang semua. Okay. So yang bersilang semua kita ada miri.
Lepas tu kan, kalau awak semua nak tulis elemen dalam set-set ni, awak kena tulis titik. Faham tak? Sebab dia merujuk pada elemen yang terdapat dalam tu. Kalau awak tak tulis elemen, contohlah macam dia bagi kan, bulatan ni dia bagi 2. So maksudnya bilangan elemen dalam set C adalah 2. Faham? Maksudnya ada perbezaan antara 2 tu. Kalau ada titik maksudnya dia menunjukkan elemen. Kalau dia tak tulis titik, so dia tulis 2 je ataupun tulis 8 ke, maksudnya dia menunjuk kepada bilangan elemen yang terdapat dalam set tu. Faham? Setakat tu faham? Okay, faham. Okay. Okay, jom kita terus isi. Okay, lepas tu kita ada apa? A dengan B, apa yang sama? A dan B. Kita ada sibu kan? Okay, kita ada sibu. Lihat kat sini, sibu. Okay, lepas tu kita tengok pula. B dan C. B dan C, apa yang sama? Ada kapek kan? Okay, kapek. Kapek. Okay. A dan C. Kita ada betong. Okay, betul. Okay. Okay, sekarang ni yang tinggal, okay. Tadi kan kita dah tulis, kita ada miri. Okay, kita tengok dulu set. Okay. Kita ada miri, kita ada sibu, kita ada betong. So yang tinggal adalah limbang. Okay. So limbang tu kita tulis kat mana? Kita tulis kat sini. Okay. Next, kita tengok set B. Apa yang tak cukup kat set B? Sorry ya Allah, ya Tuhanku. Sorry kucing-kucing, betul. Ya Allah. Maaf, okay. Kat B kita ada limbang kan? Okay. Kat C kita ada muka. Okay, betul. Jangan lupa tulis titik. Okay. Okay, kita terus pada soalan. Okay, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Dia nak unsur. Okay, so dia bagi A bergabung dengan B tapi ada ni, ada simbol apa? Apa nama dia simbol tadi? Pelengkap kan? So maksud dia selain. Selain, saya tukar warna. Okay, dia nak selain A dan B. Okay, mula-mula kalau nak senang kan, kita tulis, kita lorikkan dulu apa yang elemen tu. Contoh kan, A bergabung dengan B. So maksudnya semua ni kan, semua yang saya lorik warna hijau ni. So nak selain dia. So apa je yang tinggal? Apa je yang tinggal? Dulu. Alamak, ya Allah. Okay, betul. Terima kasih yang ingatkan. Okay, Bintulu. Okay, lepas kita dah tulis untuk elemen-elemen dalam ni, okay, kita check. Okay, kita check dekat yang universal. Okay, Kapit dah ada tak? Kapit dah ada. Miri dah ada. Bintulu. Okay, Bintulu tak ada kan? Biasanya Bintulu tu dia dekat luar ni. Bintulu. Kasih yang ingatkan. Okay, lepas tu Sibu. Sibu dah ada, limbang dah ada, muka dah ada, kucing dah ada, betong dah ada. Okay, so barulah kita punya Venn diagram ni lengkap. Okay, dia sama kat soalan. Okay, dia cakap selain set A yang bergabung dengan set B. So maksudnya selain dia adalah Bintulu dan muka. Okay, macam mana nak tulis dia? Cepat, macam mana nak tulis dia? A1. Okay. Kita salin je balik soalan tu. A yang bergabung dengan B berpelengkap. Maksudnya sama dengan, jangan lupa dia punya curly bracket. Okay, betul. Okay, lepas tu korang tulislah, awak semua tulis Bintulu dengan muka. Lepas tu tutup curly bracket tu. Okay, so next. Okay, kita buat verbally je. Okay, B yang bergabung dengan C tapi dia intersect. Intersect pula. Dia berpelengkap, complement. Jawapan dia apa?
Abaikanlah warna hijau tu. Kita buat warna lain pula. Warna pink. Okay. B yang bergabung dengan C. Okay, ada orang tanya kan, gambar Venn diagram ni wajib ke lukis dalam exam? Tak wajib. Yang akak buat ni adalah sebagai macam nak gambarkan dia. Faham tak? Lagi senang kita nak jawab. Tapi ada soalan yang dia akan cakap macam awak semua baca B ni kan, cakap lukis rajah Venn bagi set berikut. Kalau soalan tu suruh lukis, baru awak semua lukis. Faham? Okay. Okay, sekarang ni B yang bergabung dengan C. Saya buat yang warna pink ni. Okay, semua ni. So, apa dia yang tinggal? Dia nak berpelengkap. Apa dia yang tinggal? Cepat. Jawapan dia kucing dan bintulu. Okay, betul. Okay, sekarang ni kita pergi kepada next, iaitu okay, sekarang ni cakap set A bergabung dengan B dan bergabung dengan C. So maksudnya apa tu? Kat warna purple pula. Set A bergabung dengan set B, bergabung dengan set C. Maksudnya semua ni, apa je yang tinggal? Bintulu, betul. Okay. Bak lorekan ni korang dah power kan? Okay, kita move pada next. Okay. Soalan. Okay, murid tingkatan 4 yang terlibat dalam program Kita Semula telah mengumpulkan surat khabar lama, botol plastik dan tin. Okay. 72 orang murid mengumpulkan botol plastik. Okay. 72 orang murid botol plastik. 36 orang murid mengumpulkan surat khabar lama. Lepas tu dia cakap 25 orang murid mengumpulkan tin. Okay. Okay, kat sini kan kalau dia dah macam sebut benda tu, sebut perkataan tu macam lebih daripada sekali, maksudnya itu merupakan set tu. Faham tak? Nama set tu. Okay, kat sini kita ada berapa set? Okay, betul. 3. Cuba namakan set-set. Kita ada, okay. Untuk botol plastik, kita namakan dia B lah. Senang kan? B. Okay, okay, sekarang ni dia cakap murid kan. So macam bilangan kan. So maksudnya cara kita tulis dia ialah and, maksudnya menunjukkan bilangan. Bilangan kepada set B adalah, tadi dia cakap berapa? Yang mengumpulkan 72 orang mengumpulkan botol plastik. Okay, 72 orang. Okay. Lepas tu tadi kata ada surat khabar. Bilangan yang mengumpulkan surat khabar adalah 36 orang. Okay. Betul, surat khabar, botol plastik dengan tin. Okay, lepas tu cakap kat sini ada 25 orang mengumpulkan tin. Okay, tin. Kita bagi dia T lah. 25 orang. Okay. Terusnya kita baca 20 orang murid mengumpulkan surat khabar dan botol plastik. Okay, dan. Apa maksud dan? Dia persilangan ke gabungan? Okay, gabungan, silang. Okay, betul, silang. So maksudnya, set surat khabar, 20 orang mengumpulkan surat khabar as bersilang. Bersilang tadi dia punya simbol adalah macam N. Okay. Surat khabar dan botol plastik. Surat khabar dan botol plastik adalah 20 orang. Okay. So 8 orang murid mengumpulkan surat khabar lama dan tin. So maksudnya S yang bersilang dengan T. Okay. 8. Okay. 18 orang mengumpulkan botol plastik dan tin. Botol plastik B
then adalah bersilang. Sebab dia macam sama, faham tak? Dia then. Faham tak? Okay, ada orang tanya boleh huruf tu boleh nak tulis huruf apa? Korang boleh tulis je apa-apa huruf. Tapi kan kalau nak lebih selamat kan, kita tulis kat sini. Ni nak selamat lah. Tulis katakan B sama dengan B katakan B kan adalah murid yang bilangan. Sorry. Bilangan murid yang mengumpulkan surat khabar. Okay. Lepas tu katakan S bilangan murid yang mengumpulkan botol plastik. Kemudian pukul surat khabar. Katakan tu kan macam kita nak kita nak memudahkan pemeriksa lah. Macam nanti macam B tu apa kan? Nanti dia kena baca soalan pula. Okay, jadi kita mudahkan pemeriksa tu untuk faham apa yang kita tengah tulis, faham tak? Sebab kalau pemeriksa dia tak baca soalan tau. Dia just tulis, dia just tanda je. So maybe dalam skema jawapan dia tulis botol plastik tu dia tulis P. Dia ambil perkataan plastik P kan. So jadi dia macam dia tengok awak punya awak punya jawapan tu awak tulis B. So macam dia macam just macam kita nak mudahkan pemeriksa ni tanda lah kiranya. Okay. So katakan T sama dengan bilangan murid yang mengumpulkan tin. Okay, kita teruskan pada soalan. Okay, tadi mana kita stop? 18 orang murid mengumpulkan botol plastik dan tin. 18. Okay. 7 orang murid mengumpulkan ketiga-tiga bahan tersebut. Jadi maksudnya bilangan set B yang bersilang dengan S dan yang bersilang dengan T sama dengan 7. Okay, lepas tu dia cakap hitung jumlah murid yang terlibat dalam program ini. So maksudnya jumlah. Maksudnya dia nak semua bilangan yang terdapat dalam Venn diagram tu. Okay. U terbalik tu maksudnya bersilang. Saya dah cakap tadi, bersilang. Kalau untuk U, untuk ni, saya revise balik lah. Takut ada yang baru masuk kan. Okay. Kalau ni, kalau simbol N ni maksudnya bersilang. Kalau U maksudnya gabungan. Okay. Okay, tak apa. Sabar. Laju ni korang. Okay. Kita buat. Okay. Kita lukis dulu Venn diagram dia. Di sini lah senang. Okay, Venn diagram, peta. Lepas tu ada apa kat luar ni? Simbol. Itu kan. Okay. So kita ada 3 set kan. Okay, kita lukis 3 bulatan. 1, 2, 3. Okay. So, tadi saya kita namakan dulu B untuk botol plastik, S surat khabar, T untuk tin. Okay. Tadi saya ada cakap dah kalau kita nak masukkan information dalam set, kita start daripada yang paling kecil. Okay, yang paling kecil apa? Yang ni lah kan? Yang bergabung. Semua bergabung. Yang ni lah. 7. Kita ada 7. Okay, sekarang ni kita nak kat sini. B yang bersilang dengan, kita start daripada atas lah. Sini kan. S yang bersilang dengan B. Ni kan. S bersilang dengan B. Dia cakap 20. Kita tulis kat sini dulu 20 ke?
Tak, okey, betul. Sebab apa? Sebab ni pun, ni kawasan yang bersilang adalah semua ni. Jadi maksudnya total yang saya bulatkan warna merah ni adalah 20. Jadi yang kat atas tu kita tulis 13. Betul. Okey. So kita teruskan S bersilang dengan T adalah 8. S bersilang dengan T adalah 8. So saya nak tulis kat sini berapa? 1, betul. Okey. Kenapa tak perlu titik? Sebab dia menunjukkan bilangan elemen yang ada dalam satu set tu. Faham? Dia tak cakap elemen. Dia cakap bilangan elemen. Betul. Okey. Kita teruskan. B yang bersilang dengan T. 7 kan? Kat sini ada 7. So maksudnya 18 kena tolak dengan 7. 11. Okey. Faham tak? Ada yang still tak faham tak? Kenapa? Kenapa? Okay. Ada orang kalau kenapa tak tulis kat sini 20? Ada yang tak faham lagi tak? Okay. Kenapa 1? Okay. Ada orang tanya kenapa 1? Okay. S kat sini kan ada bilangan S bersilangan B adalah 8. So maksudnya semua ni adalah 8. Tapi tadi kita masukkan information daripada yang paling rendah. Yang paling rendah ditulis yang paling kecil lah kita nak cakap tu ialah ni kan. Semua maksudnya yang semua set yang bersilang adalah 7 ni, tulis ni. So kita tulis 7 dulu. Jadi lepas tu kita ke atas dia cakap S yang bersilang dengan T ni yang warna merah ni adalah 8. Jadi maksudnya total yang warna merah ni perlu jadi 8. Jadi 7 kena tambah berapa untuk dapatkan bilangan 8? 1 lah kan? Okay. So sebab tu lah kita tulis 1. Okay, kita teruskan seterusnya. Okay, kat sini cakap bilangan set T adalah 25. So maksudnya semua ni, bulatan yang warna merah ni, yang saya bulat ni adalah 25. Jadi apa yang saya perlu tulis kat dalam ni? 6. Okay. Betul 6. Sekejap. Okay, betul. Okay. 6. Okay, kalau S pula dia cakap total S ni adalah 36. Apa yang saya perlu tulis dalam ni? Cepat. 36. 15. Okay. Okay, lepas tu B pula total dia adalah 72. Jadi 72 kita tolak dengan 7, 13 dan 11. Dapat kat sini 41. Yang form 5 ni ingat dapat revise tak balik ingatan-ingatan sebelum ni? Form 5? Okay, dapat. Okay, sekarang ni ditanyakan jumlah bilangan murid yang terlibat dalam program ni. Maksudnya apa? Kalau kita tukarkan ayat tu kepada bentuk set. Maksudnya dia nak bilangan B dan S dan T. Faham tak? Faham tak kenapa saya gunakan perkataan gabungan? Sebab dia nak jumlah. Faham tak? Okay, so jumlah dia, cuba kira berapa? 1 tambah 13 tambah 15 tambah 11 tambah 7. Okay, betul 94. Okay, next. Okay. Okay. Kat sini kan, untuk persilangan, kita ada formula tau kalau nak nak cari dia. Okay, macam tu okay lah. Dia cakap kat sini, okay, kita ada 2 ways untuk cari persilangan pula, gabungan. Okay, so dia nak bilangan K yang gabung dengan M. So maksudnya kita tambahlah semua nombor ni kan. Betul tak?
Okay. Tapi ada satu juga formula. Formula, okay. Cakap formula ni bentuk dia macam ni. Maksudnya bilangan set K, maksudnya semua ni kan, semua ni bilangan set K tambah dengan bilangan set M. Lepas tu kita tolak dengan bilangan yang dua-dua set ni bersilang. Okay, faham tak? Faham tak kenapa kita kena tolak? Kita kena tolak set yang tengah-tengah tu. Yang form 5 faham tak? Korang pernah jumpa kan formula ni? Okay, ada cakap pernah. Okay, ada yang tak faham. Okay, saya terangkan lah. Okay, kat sini, okay, ni kan K. Set K, tak ada set M. Okay, kalau ni, okay, ni kan, ni yang saya bulat dengan warna biru ni, okay, dia nak jumlah K yang bergabung dengan M. So maksudnya dia nak yang ni, yang saya lorek ni. Dia nak yang semua warna merah ni. Okay, tapi, okay, kalau kita ikut formula kan, dia cakap nombor bilangan K, semua K ni bergabung. Tambah, maksudnya tambah kan. Kita guna warna hijau lah. Tambah dengan yang ni, M. Lepas tu, kita tolak. Tolak dengan yang warna hitam ni. Barulah, kita dapat satu lapis je. Faham tak? Faham tak? Sebab kan, sebab kita dah gabungkan K. K semua tu. K dah semua. Lepas tu, kita campur dengan M. So maksudnya, dekat set K dengan M tu dia ada persilangan. So maksudnya dekat tengah-tengah tu dia dah ada dua layer. Faham tak? Jadi kalau kita nak ni K bergabung dengan M. Kita nak satu lapis sahaja. Sebab tu lah kita kena tolak lapisan yang tengah tu. Lapisan yang tengah tu ialah bilangan K yang bersilang dengan M. Dia bukan tak nak yang intercept. Dia macam, faham tak? Sebab kita dah tambahkan bilangan set K dan bilangan set M. Tapi bilangan set K dan M tu dia ada persilangan. Jadi dekat situ kita dah create dua layer. Lepas tu kita nak buang yang layer yang bersilang ni, kita tolak yang nombor yang bersilang tu. Faham? Maksudnya kita nak bilangan tengah yang lebih tu. Faham tak? Okay. Lepas tu dia ada juga, okay, kalau dia beri set K dan M macam ni, okay, yang ni dia tak ada persilangan. Jadi kalau kita nak cari bilangan set K yang bergabung dengan set M adalah kita tambah saja bilangan set K tambah dengan bilangan set M. Faham tak? Maksudnya bilangan ni campur dengan bilangan ni. Dia tak nak persilangan tu sebab dia jadi dua lapis. Dia kena tolak, so dia jadi satu lapis. Betul. Betul lah fahaman tu, faham tak? Dia bukan konsep, dia bukan tak ambil yang tengah. Konsep dia sebab, nampak tak? Korang nampak tak? Yang merah ni dengan hijau ni dia ada, nampak tak kat sini? Kat sini kan? Dia ada yang berlapis. Faham tak? So kat situ kita dah ambil dua, kita dah macam terlebih. Jadi kita nak, kalau kita nak ni, kita nak kita nak cari nombor set K yang bergabung dengan set M. Maksudnya kita nak satu lapis sahaja. Kita nak yang warna purple ni sahaja. Faham tak? Just one layer. Sebab tu kita kena tolak yang bersilang. Okay. Dia nak yang tengah tu jadi satu lapis je. Okay. Okay lah kita lagi beberapa minit ni. Okay, kita kepada 4.3 iaitu gabungan operasi set. Okay, gabungan ni maksudnya dia ada dalam ni, okay, contoh kan korang letak kat sini, dia ada dua-dua, dia ada yang gabungan dan dia ada persilangan. Okay. Okay, kita terus pada soalan. Okay, kat sini kan cakap universe set semesta iaitu P gabung dengan Q gabung dengan R
ialah ni. Okay, dia dah bagi ni. Kat sini adalah Venn diagram dia. Perkataan tu. Okay. Senaraikan semua unsur. Dia nak unsur bagi set yang berikut. Okay. Kita nak tulis macam mana ni? Okay. Dia apa? Salin balik dia punya tu. Okay. Lepas tu sama dengan apa? Apa yang kita kena tulis? Curly bracket kan? Okay. Formula tu nanti saya akan hantar dekat group. Okay? Okay. Okay, sekarang ni kan. Okay, kita nak selesaikan yang mana dulu? Kita kena selesaikan yang kita kena dahulukan dan dalam kurungan. Okay, betul dah ni. Okay, betul dah Lia. Okay. So, dalam kurungan tu apa? Set Q. Okay, U tu apa? Apa maksud U? Apa maksud U? Union. Okay, union iaitu gabungan. Okay, Q, set Q bergabung dengan set R. Yang mana? Yang ni kan, set Q dia bergabung dengan set R. Okay. Lepas tu dia cakap, okay, ni. Ini bendanya kan. Okay, lepas tu dekat depan tu dia tulis, dia nak set P yang intercept yang bersilangan dengan yang saya dah lorek dengan biru tu. Dia nak yang bersilang dengan yang biru ni. Faham tak? Dia nak yang set P ni, merah lah, senang nampak. Set P, dia nak yang bersilang, yang bertindih dengan yang kita dah buat tadi. So, yang ni lah kan? Okay. Okay. Betul. Jawapan dia 3. Bila kita tulis 3, tutup bracket dengan curly bracket. Okay, next. P. Okay. Kita selesaikan yang ada kurungan dulu. Okay. Cakap P, set P bergabung dengan set R. Set P bergabung dengan set R. Set P bergabung dengan set R. Okay, kita buat dulu yang warna biru. Set P. Ni set P. Dia bergabung dengan set R. Okay, lepas tu dia nak apa? Dia nak, okay, sekarang Q pula. Q yang bertindan dengan yang apa yang kita dah lorek tadi. Apa? Jawapan dia ni dan ni. Jawapan dia 3. 3 ke? 3 kan? 3 dan 8. Jawapan dia. Kau cakap 5. Jawapan dia 3 dan 8. Kau faham tak? Kenapa ada yang cakap 5? Ada yang tak faham ke? Oh, nampak macam 5 tadi. Okay. Okay lah. Okay, jawapan dia. Okay, salin je balik. Salin balik. Okay, sama dengan curly bracket 3 dan 8. Okay, C pula. Okay, C tu kurungan dia yang first kan? Okay, maksudnya. Okay, dia sekarang ni kurungan dia Q yang bersilang dengan R. Okay, kita tengok. Q yang bersilang dengan R. 8 kan? Okay, lepas tu dia cakap gabungan. Ni apa simbol gabungan? Maksudnya dia bergabung dengan P. Gabung dengan set P ni. Okay, jawapan dia 2, 3, 6, 7, 8. 2, 3, 6, 7, 8. Okay, setakat tu faham tak? Ada yang tak faham? Faham, okay. Ada yang tak faham? Okay. Okay, kita balik. Okay, Q yang bersilang dengan R. Okay, ni. Yang warna merah ni. Q bersilang dengan R. Lepas tu dia bergabung. Bergabung ni just awak add on je. Faham tak? Dia macam gabungan ni konsep dia macam add on je. Awak tambah je elemen yang apa yang dia cakap tu. Okay. Maksudnya dia bergabung dengan elemen yang ada dekat set P. Ni lah bendanya. Faham? Okay. Okay. Okay, next. Wah, makanan. Semua orang suka kan makanan ni. Okay, jom kita jawab soalan ni. Okay. Sebanyak 100 orang kanak-kanak diminta memilih makanan yang disediakan iaitu burger, salad dan nasi lemak. Okay, sekarang ni kita dah tahu kan.
Yang universal, okay, bilangan universal ini adalah 100. Okay. Lepas tu dia cakap, okay, dia ada bagi tiga makanan, burger, salad dengan nasi lemak. Okay, kita cakap burger ni adalah B. Bilangan untuk burger B, bilangan untuk salad S dan bilangan untuk nasi lemak kita ambil N lah. Okay. Okay, tapi nanti korang awak semua tulis lah katakan tu, okay. Jadi kita masa tu saya takkan tulis. Okay. So, okay, dia cakap sebanyak 50 orang memilih burger. So, kat sini kita 50. 60 orang memilih nasi lemak. 60 orang. Okay, 5 orang memilih burger dan salad. 5 orang memilih burger dan apa? Gabungan ke persilangan? Silang, okay, betul. Burger dan salad. Banyak tadi berapa orang? 5 orang. Okay. Lepas tu dia cakap 3 orang memilih nasi lemak dan salad. Nasi lemak dan salad. 3 orang. Okay. Lepas tu 22 orang memilih burger dan nasi lemak. Burger dan nasi lemak. Okay. Jika hanya seorang yang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Apa maksud dia? Kalau gabungan, okay, kalau gabungan, okay, tadi kan, dan kan, kalau dan ni, simbol dia adalah and kan, persilangan. Kalau gabungan ni, maksud dia, kalau gabungan ni, perkataan dia adalah atau. Faham tak? Kata ni, persilangan adalah, okay. Korang tambahkan unit korang tu, dan sama dengan ni persilangan. Kalau atau sama dengan you, iaitu gabungan. Okay. Dah kata faham? Okay, betul. Maksudnya yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah tu apa dia punya, apa dia punya cara kita nak tulis set dia. Iaitu burger dan nasi lemak dan salad. Seorang je. Siapa seorang tu? Korang lah kan? Okay. So, hitung jumlah kanak-kanak yang hanya memilih salad sahaja. Okay. So, dia nak yang ni. Faham tak? Dia nak yang orang yang pilih salad sahaja. So, kita katakan yang orang tu sebagai X. Okay. Jom kita lukis Venn diagram dia. Korang lukis tak sama-sama sekarang ni? Ada yang lukis tak? Okay, okay, thank you yang lukis. Okay. Okay, kita lukis Okay, lukis apa? Lukis air. Okay. So, kita ada 3 set. So, ada berapa bulatan? Ada 3 bulatan kan? Okay, 3. 1, 2, 2 dan 3. Baik. Okay, okay. Kita ada burger, kita ada nasi lemak dan kita ada salad. Okay, sekarang ni kita start fill information daripada yang paling kecil kan? Iaitu ni. Okay. Sama saya cakap yang paling kecil ni, korang faham tak? Apa yang saya maksudkan yang paling kecil? Faham kan? Okay. Ni kan? Okay, yang paling kecil tu yang ni. Okay. Nampak tak? Yang ini. Okay, so yang kecil tu satu kan? Okay. B bersilang dengan N. B bersilang dengan N ada 22 orang. So B bersilang dengan N ada 22 orang. Kat sini dah 1. Jadi dekat atas ni adalah 21. Okay. N yang bersilang dengan S adalah 3. So kat sini kita boleh 2. B bersilang dengan S adalah 5. Jadi kat sini kita tulis 4. Okay. So dekat sini kan dia cakap burger tu adalah burger pula. Okay. Set burger, jumlah orang yang beli burger tu adalah 50. Okay. Yang saya buat ni adalah total dia mesti 50. Jadi yang ni
Yang saya lorek purple ni saya nak tahu dia berapa. Okay. So saya kena tolak 50, tolak 21, tolak 1 dan tolak 4. Jawapan dia 24. Okay. Kalau N dia bagi kat sini, jumlah dia kena 60. So 60 tolak 21, tolak 1 tolak 2. Jawapan dia 36. Okay, so kat sini kan dia cakap bilangan semesta adalah 100. Jadi maksudnya bilangan yang ada dalam petak besar ni mesti ada 100. Jadi kita nak find X, kita kena totalkan. Okay, maksudnya 100 kita kena tolak dengan semua nombor yang kita ada dalam ni. 100 tolak 24, tolak 21, tolak 26, tolak 4, tolak 1 dan tolak 2 sama dengan X. Okay, so select kita dapat 12. Okay. Betul ke 12? Yang lain pun dapat 12 eh? Okay, 12. Alamak, dah pukul 10. Korang nak jawab lagi satu soalan ke? Boleh nak? Okay, boleh. Satu soalan lagi. Okay, bolehlah satu soalan Okay. Nombor 11 ni, amalan berjimat cermat dalam kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor keluarga, masyarakat dan media masa. Uish, habis pukul 12. Melampau. Okay. Okay. So, faktor. Maksudnya kita tahu benda tu adalah set. Nama set tu. Okay, kita namakan dulu lah. Bilangan keluarga. Keluarga kita bagi K lah. Okay. Kalau masyarakat, kita bagi M. Media masa, sebabkan M, kita ada M, kita ambil D lah. D. Okay. Kita teruskan baca. Sebanyak 80 orang remaja yang telah disoal selidik. So maksudnya 80 tu apa? $80 tu apa? Cepat. Betul. Semester universal. Okay. So maksudnya bilangan yang universal ni adalah 80. Okay. Didapati 30 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga. So kat sini 30. 15 orang remaja dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Dan tadi saya cakap apa? Dan adalah intercept, persilangan, betul. So nombor, tadi cakap remaja yang dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat adalah sebanyak 15 orang. Okay, lepas tu dia cakap 9 orang remaja dipengaruhi oleh masyarakat dan media masa. Masyarakat M, media masa D. Dan, 9. 7 orang remaja hanya dipengaruhi oleh keluarga. Ni penting tau. Nanti saya akan ulang balik benda ni. Kenapa dia tulis hanya? Hanya remaja. Kalau ni kan, kalau dia cakap macam ni, 7 orang remaja hanya dipengaruhi oleh keluarga. Korang tulis kat sini bilangan K, lepas tu korang tulis hanya. Kalau English, tulis only. Tulis 7. Lepas tu 3 orang remaja dipengaruhi oleh ketiga-tiga faktor tersebut. So maksudnya K yang bersilang dengan M yang bersilang dengan D. K bersilang M bersilang D. Sama dengan 3 kan tadi. Kat sini juga nisbah bilangan yang hanya dipengaruhi oleh masyarakat dan hanya dipengaruhi oleh media masa adalah 3:1. Ni nisbah. Kita underline je dulu. Nanti kita masyarakat, hanya masyarakat dan hanya media masa adalah 3:1. So maksudnya masyarakat adalah 3, media masa adalah 1. Ni bukan bilangan ni adalah just nisbah je. Faham tak? So maksudnya, kalau nak senang kan, kalau orang macam orang yang dah pro, dia boleh buat macam ni. Kan dia bagi 3 dan 1 kan. So maksudnya, kita jadikan dia 3x dan 1x. Ataupun 1x je kita tulis. Faham tak kenapa 3x dan x sahaja? Sebab tu nisbah. Jadi nanti kita akan darab dengan apa yang kita dapat x tu.
So kita move on pada lukis Venn diagram. Yang lain tulis sekali Okay, lukis air tu. Oops. Okay. So kita ada 3 set. So lukis 3 bulatan. Salah. Okay. So kita ada, tadi kita ada keluarga, masyarakat dan media massa. Okay. Kita start fill the information daripada yang paling kecil. Okay. Okay, betul. Yang paling kecil tu berapa? Apa bilangan dia? 3, betul. Okay. Lepas tu kita fill next, iaitu hanya. Okay. Okay, apa maksud dia hanya? Maksud dia ni je. Maksudnya yang K sahaja. Faham tak? Yang K sahaja. Macam mana dapat 3? Okay, tadi kita cakap dah. Ketiga-tiga ni, ayat dia yang purple ni. Saya bracket ni. Ketiga-tiga, okay, ayat dia start daripada sini. Dan 3 orang remaja dipengaruhi oleh ketiga-tiga faktor tersebut. Okay, faham dah macam dapat 3. Okay, so kita ada 3 kat tengah. Lepas tu hanya tu maksudnya yang K sahaja. Maksudnya dia tak terlibat. Dia tak terlibat dengan bersilang dengan M. Dia tak terlibat dengan bersilang dengan D. Dia tak terlibat dengan bersilangan sumur. Faham? Sahaja. Kena bear that in mind. Okay. Okay, 7. Okay. Lepas tu kita next M yang bersilang dengan D adalah 9. M bersilang dengan D 9. Ini semua total kena 9. Jadi kat sini saya kena tulis berapa? 6, betul. Okay. K bersilang dengan M. K bersilang dengan M kat sini. Kena 15. Jadi kat sini, okay, betul 12. Laju Okay. Okay, lepas tu barulah kita start fill. Okay. Okay. Okay, tadi kan saya lupa nak tulis. Ini korang kena tulis hanya. Tambah hanya. Semua kena tulis hanya. Sebab tadi kan dia cakap kat sini. Dia cakap diberi yang purple ni yang purple ni. Diberi nisbah bilangan yang hanya dipengaruhi oleh masyarakat. Ni hanya. M hanya, okay. Dan hanya dipengaruhi oleh media massa. D hanya. Faham? Okay. Okay. Okay, so maksudnya yang D hanya. X tu saya nak tulis kat mana? Saya tulis kat sini ke? Okay, tak. Okay, saya akan tulis dekat yang dalam D sahaja kan. Sebab cakap hanya D. Maksudnya dia tak terlibat dengan apa-apa hubungan dengan set lain. Faham? Sebab tu dia cakap hanya. Okay, ada orang tanya kenapa 12? Okay, kat sini kan cakap K yang bersilang dengan M. Ni kan. Semua ni total dia kena ada 15. Tapi kat start tadi, first kita dah isi first. Yang intercept, yang set, semua set yang bersilang dengan antara diorang, 3 set yang dah ada bertindih tu adalah 3. So total semua ni kan ada 15. Jadi sebab tu saya tulis kat sini 12. Kalau nak tulis dalam Venn diagram, kena tulis jalan kerja ke? Kena tulis. Tapi saya tak tulis. Tapi nanti dalam exam tulis lah. Okay. Ini saya nak cepat je. Okay. So, hanya D adalah X dan hanya M adalah 3X. So, kat sini 3X. Okay. Sekarang ni, dia okay. Ada kosong lagi kat sini kan? Okay. Apa bilangan yang kosong tu? 8. Okay, betul. 8. Okay. Macam mana dapat 8? Ada orang tak tahu tak macam mana dapat 8? Sebab kan, okay, kat sini kan, kita dah tulis tadi, sama-sama kita tulis. Bilangan set K. Dia tak cakap bilangan hanya K, dia cakap bilangan set K adalah 30. So maksudnya,
bulatan merah besar ni yang saya tengah buat ni adalah 30. So maksudnya 30 tu adalah 7 tambah 12 tambah 3 dan yang tambah tempat yang kosong tu. Jadi nak cari tempat yang kosong tu, kita bawa semua ni ke sana. Kita tolaklah dia. Jadi dapatlah 8. 8. Okay, kita terus pada soalan dia. Okay, A dia cakap dia nak hanya kedua-dua faktor keluarga dan media masa. Dia nak hanya kedua-dua faktor. So maksudnya yang mana? Maksud dia nak yang ini dan yang ini sahaja. Faham tak? Okay, 3x dengan x. Betul. Okay. Okay, macam ni kita nak dapat nilai x tu? Ada orang tahu tak macam mana? Yang form 5 saya tahu. Saya nak form 5 jawab. Tambah semua sama dengan 80. Okay, betul. Okay, kita tambah semua ni. Tambah semua ni kan? Lupa dah. Tambah semua ni sama dengan 80. Okay, kenapa 80 kan? Okay, tadi kita dah tulis dah kat sini. Bilangan set universal ni, bilangan semua yang dalam petak Venn diagram ni adalah 80. So, sebab tu kita kena tolak. 80 tu kita tolak dengan semua ni untuk mendapatkan bilangan X. So, maksudnya macam ni lah, senang kira je kan. 80 ni adalah sama dengan 7 tambah 12 tambah 3X tambah 8 tambah 3 tambah 6 dan tambah X. Okay, setakat tu faham? Okay, kenapa ambil M dengan D? Okay, sebab dia cakap kat sini, dia nak only, dia nak hanya kedua-dua faktor keluarga dan media masa sahaja. Ya Allah ya Tuhanku. Sorry. So maksudnya dia nak K dan M. K dan D. Thank you ya. Biar tahu. Okay, sorry. Dia nak hanya K dan hanya D. Okay. So maksudnya dia nak yang kat sini dan yang kat sini. So saya nak cari nilai X. Okay, kita buat action tadi. Okay, dapat X berapa? Ada yang dah dapat ke X? Okay, X dia 11. Betul. Okay, so jadi dia nak, okay. Macam mana kita nak wakilkan, maksudnya daripada ayat ni kita tukarkan kepada bentuk set ni. Macam mana? Okay, maksudnya A ni kan. A ialah bilangan kedua-dua faktor dan keluarga dan media masa. Media masa tadi kita ada D kan. D sahaja. Tak tulis kat sini sahaja. Faham? Setakat tu faham tak? Tak faham sangat. Okay, apa yang tak faham? Okay, yang faham. Okay, yang faham tu, okay, kita teruskan. Okay, so maksudnya dia nak yang K sahaja ni 7 dan D sahaja, iaitu X. So 7 campur X. X tadi kita dapat berapa? Kita dapat 11 kan? So jawapan dia adalah 18. Okay. Okay, B. Hanya media masa. Jadi hanya media masa adalah X iaitu 11. B hanya media masa, jadi media masa sahaja kita tulis sama dengan 11. Okay, last but not least, dia nak masyarakat. Okay, masuk masyarakat. Okay, dia tulis kat sini masyarakat. Jadi dia nak apa? Adakah dia nak 3X? Adakah dia nak bilangan nilai 3X? Okay, betul. Jawapan dia nak satu set masyarakat tu. Semua set M tu. Okay, korang kira dapat berapa? So tadi kan 12 tambah 3 tambah 6 tambah 3 darab dengan 11. Dapat 54. Okay, betul. So kat sini kita tulis number of masyarakat sama dengan 24. Kita tak tulis sahaja sebab dia nak masyarakat. Dia tak cakap hanya.
Okay, 3.4. Okay. Belajar sesuatu tak daripada kelas hari ni? Belajar kan? Okay. So, okay, saya harap yang form 4 ni dapatlah, saya harap bagi form 4 ni dapat gambaran macam mana korang nak belajar operasi set. So nanti cikgu tanya dalam kelas nanti korang semua boleh lah jawab kan? Okay. So kalau form 5 ni, okay, saya nak korang berjanji soalan operasi set ni tak kisahlah SPM ke, waktu US ke, waktu peperiksaan lepas ni ke, korang score full mark, boleh? Boleh, insyaAllah boleh. Okay, jadi saya harapkan kira dengan kita dah belajar operasi set ni, korang bolehlah jawab soalan-soalan set selepas ni. Jadi untuk kalau siapa yang ada lagi persoalan ke, ada yang tak faham lagi ke, nanti pihak kami akan hantar set-set soalan kelas operasi set ni dalam grup Bayu Cendekia. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah. Yang keburuk tu, kesalahan saya cakap-cakap tu semua datang daripada diri saya sendiri. Jadi itu sahaja. Terima kasih yang join dan terima kasih sebab luangkan masa. Thank you. Thank you yang cakap good luck. Good luck yang lain untuk apa-apa je peperiksaan korang akan datang. Bye. Yang semua yang join ni, join juga tau slot yang lepas-lepas ni. Kami ada esok ada slot petang dan slot malam. Okay? Esok kelas mat juga tapi topik yang berbeza. Okay, nak tahu siapa cikgu dia? Masuklah esok. Okay. Tak apa yang tak dapat boleh tengok recording. Okay, bye. Jawapan B. Jawapan B ni yang mana ni?